Okey, percutian terancang Kak Zai pada Disember 2025, kita pergi Desaru Waterpark dekat Johor Bahru. Okey, inilah salah satu gambar ataupun video masa Kak Zai bercuti kat sana. Kak Zai menginap di Tune Hotel Johor Bahru. Betul-betul dekat highway jalan besar tu. Okey. Kat sini Kak Zai pun ambil lah gambar dekat tempat yang memang famous lah kalau air tempayan tu. Okey, kita pun jalan-jalan. Sambil tu kita makan dulu. Okey, makan kat dalam ni memang mahal. Okey. Kat sini kita ambil satu set ayam goreng, sotong. Kita makan dessert, kita minum air matcha. Kat sini dekat Glongsor. Terowong ya. Terowong dia. Memang famous lah kat situ. Ni tempat dia punya macam boat swing tu. Memang Kak Zai tak naik lah. Tak pening kepala. Kat sini teman anak main pantai buatan. Memang best sebab wave dia tinggi-tinggi. Lebih kurang 7-4 kali lah. 7, 4, 5, 6, 7, 8. 7 kali anak rasa. Cakap dia punya wave tu akan ada. Ni dia punya parking. Tak sajalah santai-santai. Bawah ni sebab ada semburan dia yang comel-comel tu dekat gelon tu, memang cantik. Kak Zai suka kat sini. Ni sesuai untuk baby, kanak-kanaknya berapa tahun, memang sesuai lah. Dia paras-paras buku lali je. Ni kita pakai kat sini memang banyak slide lah. Teman anak main sebab cuti sekolah kan, memang kita dah plan nak bawa Desaru Adventure Coast Waterpark Johor Bahru. Kalau berada Kuala Lumpur, jangan lupa exit dekat Senai. Kat sini lah. Kak Zai ni kat atas ni anak-anak cabar naik slide. Walaupun Kak Zai tak nak, tapi anak-anak tarik tangan. Kak Zai pun naik. Turun je lah slide tu. Sampai bawah. Tu Kak Zai lah tu. Tu anak kat belakang pakai cap pink tu. Okay, ni belum best lah. Banyak kali lah dia naik. Dia suka kat sini. Disebabkan anak ni memang pandai berenang, so Kak Zai kurang sikit lah nak monitor dia. Lagipun sini memang diwajibkan pakai safety jacket ni. So, you all yang ada plan nak pergi bercuti terancang, boleh kemas kini bajet. Bolehlah datang dekat Desaru Waterpark Johor Bahru. Okey, selamat datang.